Okey kawan-kawan, so di hadapan kita ni adalah QJ Motor Ford 600. Belum lagi masuk ke pasaran Malaysia dan belum lagi dilancarkan secara rasmi, tetapi sudah dipertontonkan oleh M-Force kepada rakyat Malaysia. Apa yang menjadikan skuter QJ Motor Ford 600 ni menarik dan unik? Jom kita tengok satu persatu. First kali, untuk bahagian tayar depan ni, korang tengok tak yang ni? Dia dah datangkan dengan upside down fork, tetapi didatangkan dengan 4-port piston caliper Brembo di depan dengan belakang, dan juga double disc dan juga ABS di bahagian hadapan dan juga belakang. Kedua tu radiator bapak besar gila mat. Ketiga, dia punya sistem TFT meter ni sangat-sangat besar, lebih daripada 5 inci. Dah datang dengan TFT meter, adalah dia punya button-button kat sini. Siap ada voice control, ada untuk windshield up and down. Kemudian ada heater grip punya function. Under seat dia sangat besar. Bukanya daripada sini. Ni boleh memuatkan at least satu helmet full face. Horizontal monoshock system dekat belakang. Didatangkan final drive belting, jenis belting. Yang ni yang high quality punya belting. Dan yang terakhir sekali yang aku nak highlight adalah dia punya tayar. Tayar standard kilang dia pakai Pirelli Diablo Rosso Scooter. Untuk tayar depan ni bersaiz 15, rim dekat belakang pun bersaiz 15. So apa pandangan korang? Motor ni boleh menjadi pencabar tak untuk 600cc? Harga dia kita tunggu, mungkin quarter 2 atau quarter 3 nanti. QJ Motor Ford 600. Selain daripada Ford 600, kita ada lagi dua pilihan untuk model daripada skuter Ford. Ini adalah Ford Race 400N. Ford Race 400N ni, kau tengok lampu depan dia memang garang gila, tapi yang aku nak highlight sebenarnya lampu kat belakang ni. Lampu kat belakang dia bapak smart. Lepas tu, yang ni dia dah siap untuk kalau korang nak letak dashcam. TFT meter, seat dia bapak besar, boleh masuk 2 helmet full face. Dah siap rack, tank gas. Lepas tu Ford paling kecil, Ford 250T. Ford 250T ni santai sikit, walaupun maxi scooter, tapi boleh main dalam town. Dekat sini ada macam ruang rahsia, boleh letak USB charge korang punya phone. Ada USB type C. Lain-lain tak ada apa-apa sangat. Kita buka seat dia pun besar. At least satu helmet open face boleh diletakkan dekat sini. Dah siap ada damper kat sini. Harga semua kita belum tahu. Kita nantikan. Mungkin Ford 400, 250 dan juga 600 akan datang serentak. Kita nantikan.